Hey, what's up guys? Hari tu korang dah buat ayam pop kan? Sabar. Ada lagi satu subjek kita nak buat untuk kedai nasi padang kita, iaitu gulai ayam padang. Yang ni sangat sedap, kuah dia pekat sangat. So ambil 5 ulas bawang putih, halis sebesar ibu jari, lengkuas sebesar ibu jari, seketul kunyit hidup, 1 sudu kecil biji ketumbar, 1 sudu kecil jintan putih, 2 biji buah keras. Lepas tu korang blend dengan air lah. And then lepas blend kita akan tumiskan bersama dengan 2 bunga lawang and also 2 buah pelaga. Tumis sampai dia naik bau semua. Barulah kita masukkan 2 batang serai yang dah diketuk, 2 helai daun salam ataupun bay leaf, 1 helai daun kunyit, bawang besar, lepas tu masukkan 1 sudu cili kisar. Cili kisar tu akan bagi kita punya warna gulai ni lagi merah lah. Tumis sampai pecah minyak, dan baru kita masukkan ayam. Maybe orang tanya, asyik ayam je tak ada ke protein lain, itik answer ke? Guna ayam sebab senang nak dapat. Semua orang boleh masak lah. And then baru kita masukkan 1 kotak kecil santan, tambahkan air, and then untuk aromatics dia kita akan guna 3 ke 4 helai daun limau purut. Baru korang masukkan seasoning lah, gula garam sebut perasa secukupnya lah. Tapi warna dia tak cukup merah, aku nak merah lagi. So aku tambahkan lagi 1 sudu cili kisar. So total kita pakai 2 sudu lah. Senang saja, simple saja resipi ni. Bila ayam dah empuk dan lembut, ni extra kalau nak lah. Keluarkan ayam dulu, lepas tu keluarkan segala seredak kat dalam, serai, bunga lawang, apa semua tu bawa keluar. And then kita blend kita punya kuah supaya dapat tekstur berkilat, pekat, glossy, silky smooth macam ni. Lepas tu kita boleh serve kat atas ayam kita kuah tadi and sedia untuk dihidang. Okay. Yang ni perfect boleh makan nasi putih. Nak lagi extra, korang buat lauk yang kita buat hari tu lah. Sambal tempe, lepas tu buat ayam pop, lepas tu air es jeruk pun ada aku buat hari tu. Lah jadi kedai nasi padang kat rumah pula. Tapi kalau rajin, boleh gabungkan semua lauk together lah. Okay. So selamat berpuasa dan selamat berbuka.